King Joe Black yang begitu ramai telah dihantar oleh orang Pendant untuk berlawan dengan kami. Tapi, dengan pelancar Pendanian dari kapal Pendragon, kami telah menghapuskan mereka semua. Ancaman orang Pendant telah berakhir. Dael telah berkorban nyawa untuk menyelamatkan kami semua. Raymond, adakah kau yakin untuk melawan Reblood yang sama dengan kau? Reblood tu yang amat kuat tu, dia mampu untuk menukarkan mana-mana Ultraman menjadi batu, kau tahu tak? Kenapa Raymond? Kalau kau dah jadi Reblood baru, kau akan memerintah seluruh kosmos ni. Memerintah kosmos dengan kuasa zalim memang salah. Dengan sesuatu perlawanan dan menghapuskan kesemua raksasa buat saya jadi lebih kuat lagi. Adakah saya lahir sebagai Reblood semata-mata hanya untuk berlawan? Saya dah banyak belajar dari kawan-kawan. Walaupun saya adalah pewaris Reblood yang lalu dan akan datang, tapi mereka terima saya sebagai ahli. Dan mereka bawa saya balik daripada kematian. Walaupun mereka tahu tindakan itu boleh membahayakan nyawa mereka. Dengan itu, saya dah memahami satu perkara yang sangat berharga, yang lebih penting daripada kuasa. Kau dah tahu ke macam mana nak dapatkan kuasa Reblood yang sangat hebat tu, Raymond? Reblood diwujudkan hanya untuk bagi ketakutan dan huru-hara pada seluruh alam. Sebab itulah ia tak boleh diulangi sekali lagi. Saya akan berjuang dan saya akan melindungi sesiapa yang terima saya sebagai kawan mereka. Nampaknya kau tetap berdegil. Dan kau sebagai pengganti Reblood, aku harap kau boleh memerintah seluruh alam maya nanti. Pergi. Kau ikutlah cita-cita kau tu. Asalkan kau tak mati. Sebab kau adik aku. Kakak. Kuasa tenaga yang tinggi dikesan. Apa kuasa tenaga yang tinggi? Ia datang dengan lajunya dari arah atmosfera, bos. Saya tak terfikir ini boleh berlaku. Reblood. Ini mesti Reblood. Itu Reblood ke? Awak pasti ke, Ray? Saya tak berapa pasti.
Tapi saya dapat kesan kuasa Red Blood. Kuasa yang saya tak pernah rasa. Jadi ini bermakna dah sampai masanya untuk kita berlawan dengan kaum Red Blood. Baiklah, mari kita berlawan. Sekarang aktifkan Pendragon. Berlepas! Baik. Baik. Kita dah sampai ke tempat tu. Bos, objek terbang tu dah sampai sini. Raksasa ke? Itu Grande. Ray! Awak dan saya adalah Rayonix yang masih ada di bumi. Inilah perlawanan terakhir. Ray, nanti dulu Grande. Red Blood adalah musuh saya. Cukuplah perlawanan Rayonix yang tak bermakna ni. Nak lawan marilah. Selama ni pun saya dah bersedia. Red Blood cuba nak bermain-mainkan kami. Awak dah tahu kan? Tu saya tak peduli. Apa yang saya nak cuma satu perlawanan yang menyeronokkan. Sebenarnya, saya tak peduli siapa yang akan jadi pengganti Red Blood nanti. Awak tahu, saya perlu kalahkan kakak saya terlebih dulu sebelum saya dapat datang sini jumpa awak. Apa awak kata? Macam awak juga. Kita sama-sama ada kakak. Kakak saya itu mempunyai cita-cita yang tinggi terhadap saya. Dia berkorban untuk kuasa saya. Jadi saya lawan untuk balas balik pengorbanan dia. Saya akan tunjukkan pada awak Rayonix mana yang lebih hebat. Red King! Battle Knight melepas raksasa. Battle Knight melepas raksasa. Cepat pergi serang dia, Red King! Lawan! Kemana? Nak tolong tak? Tidak. Saya percaya pada Ray.
Bagus. Kita jangan main-main lagi. Rayblood main-mainkan nyawa kami demi untuk memerintah kosmos dengan kuasa jahat dia. Saya takkan biarkan. Lawan Gamora! Bagus. Bagus. Dia tidak kalah. Cukup tu. Gamora.
Baliklah. Gomorrah. Kenapa? Kenapa awak tak hapuskan saya tadi? Saya tak nak seorang lagi yang terkorban untuk kepentingan Red Blood. Ada satu tenaga yang kuat di depan sana, bos. Itu Red Blood. Bos, lajunya Letra turun ke bawah. Ray! Baiklah, mari kita ikut Ray ke sana. Haruna! Baik. Kenapa? Ada suatu kuasa jaringan di depan. Kita tak boleh teruskan. Semua berjalan lancar. Litra. Dah. Sekarang balik. Itu apa? Armor kegelapan. Aku ingat dia telah dihapuskan. Kenapa dia boleh ada kat sini? Mephilas Amon. Raymond. Ini adalah ujian terakhir untuk kau. Ujian yang terakhir? Apa maksud awak?
Pergi. Gemarlah. Kotak pertarungan buka. Kenapa engkau ni, Raymond? Ini aja kekemahiran yang kau ada. Sora ni kagayaku幾千の星巡り合えてる奇跡あのきらめきが生まれた頃から知っていた気がするよ喜び伝える悲しみを分け合える疑うことのない絆溢れ出すこの想いは愛の印降り注ぐよ君の中にFile pertarungan Mega Raksasa. Raksasa kali ni ialah Raksasa Red King. Dia tu sangat suka dikawal dan dia hanya suka berlawan aja. Kuasa utama dia adalah tumbukan yang kuat. Kepalanya dan membaling batu. Dia boleh melompat tinggi. Dia jadi lebih kuat setiap kali dia muncul. Lumayan nasib baik. Ray pun takkan kalah punyalah. Seterusnya adalah kemuncak. Sokong kami. Tolong ya.